Aku tak ubah kabinet, tak renovate dapur. Aku cuma tambah rak besi keras kukuh ni, terus vibe dapur berubah. Bila cakap pasal dapur, ramai orang fikir kena tukar kabinet, kena renovate, kena keluar kos besar baru dapur nampak kemas. Tapi jujur aku cakap, lepas aku guna rak dapur gas jenis ni, baru aku sedar masalah dapur aku selama ni bukan ruang tapi cara susun. Sama ada versi rak tong gas sahaja atau versi rak dapur serbaguna bertingkat, semua variasi yang aku tengok dan cuba ni sebenarnya ada satu persamaan besar. Semuanya direka untuk satu tujuan utama, iaitu bagi dapur jadi lebih tahan kukuh, teratur, lebih selamat dan lebih senang guna setiap hari. Semua variasi yang ada guna rangka besi yang kukuh, jenis berdiri sendiri, bukan rak ringan-ringan. Bila letak tong gas, rasa lebih stabil, tak bersandar sesuka hati dekat dinding. Bahagian atas pula memang dicipta untuk jadi ruang kerja dapur. Sama ada nak letak dapur gas, oven kecil, penapis air, periuk nasi atau barang dapur yang selalu guna. Yang bertingkat pula, konsep dia sama. Tambah ruang ke atas supaya barang dapur tak bertimbun bawah. Satu lagi persamaan yang aku suka, semua variasi ni memang fokus pada penggunaan harian, bukan rak hiasan. Papan lapik jenis fiberboard atau laminated board ni memang sesuai untuk dapur, tak nampak terlalu industrial dan masih nampak kemas walaupun letak barang berat. Dari segi pemasangan pun konsep dia lebih kurang sama, DIY, pasang sendiri guna tangan cantum-cantum sahaja dan tak perlu peralatan. Ini buatkan rak jenis ni sesuai untuk rumah sewa, apartmen, dapur kecil, dapur kampung, malah dapur kedai makan kecil pun ramai guna. Bila aku susun tong gas dalam rak, atas letak dapur masak, tepi letak barang dapur, terus aliran kerja dalam dapur berubah. Nak masak semua dekat, nak angkat periuk, tak perlu tunduk cari barang, nak kemas, senang sebab setiap benda ada tempat. Dan yang paling ketara, dapur nampak lebih lapang walaupun barang sebenarnya sama. Itu yang aku nampak sebagai persamaan paling kuat antara semua. Variasi rak besi kukuh ni bukan rupa, bukan harga tapi fungsi. Kesemuanya dicipta untuk bantu orang selesaikan masalah dapur tak mampu nak direnovate. Sama ada kau pilih yang fokus pada rak tong gas atau yang jenis rak dapur serbaguna, hasil akhir yang orang cari sebenarnya sama. Dapur nampak kemas, kerja memasak jadi lancar dan ruang digunakan dengan maksimum. Kalau kau jenis yang selalu rasa dapur tak ada tabletop, tong gas tak ada tempat tetap, atau rasa ruang dapur kau macam tak cukup walaupun sebenarnya boleh diurus, rak macam ni memang antara penyelesaian paling cepat tanpa perlu ubah suai dapur. Apa pun variasi yang kau pilih, semuanya berkongsi matlamat yang sama. Bagi dapur kau lebih kukuh tanpa kau renovate dapur. Segeralah check out sekarang. Pilih variasi paling sesuai dengan ruang dapur kau dan mula susun dapur dengan cara bijak. Jangan tunggu dapur huru-hara baru nak bertindak. Start kemaskan dapur kau sekarang.